Hmm. Okey, bagaimana pula dekat dunia Melayu ni? Okey, dalam dunia Melayu kita ada satu dipanggil hantu langot. Oh. Langot. Dan cerita ni dikatakan berasal di Pahang. Siapa orang Pahang mungkin tahulah. Okey, ceritanya bermula dengan sepasang bapa dan anak. Telah pergi ke hutan untuk memburu bersama dengan seekor anjing. Jadi agak sekian lama mereka memburu tu, mereka pun berehat. Ketika itu si bapa ni nampak kaki dia ni banyak lintah. Jadi dia cabut, dia potong. Tiba-tiba macam lintah tu bercantum balik. Tak tahulah betul ke lintah dia buat jadi yang tu Boleh ke lintah kita potong cantum balik? Cantum balik tu yang macam aku rasa pun aku tak tahu, tak pernah tengok. Dulu kita kena anu lintah dekat Bukit Jementah tu tak terfikir lah nak buat macam tu kan. Kita potong tengok cantum balik tak? Potong kan. Tak terfikir. Kan? Jadi dia buat benda ni beberapa kali tau. Jadi dia terpegun, cantum balik, cantum balik. Jadi dia suka dia. Jadi dia berpendapat mungkin darah lintah tu lah yang buatkan benda boleh bercantum balik kan. Jadi tiba-tiba dia terfikir satu idea yang bernas pada dia lah. Jadi dia kejut dengan anak dia, satu anak tengah tidur tangan mamai. Jadi cakap, nak, potong kepala bapak ni. Lepas tu cantumkan balik dengan apa? Dengan darah lintah ni. Budak tengah mamai kan. Tak persoalkan pun arahan bapak dia tu. Jadi dia pun potong kepala bapak dia. Tapi itulah budak. Dia salah potong kepala dia tu macam pecah. Jadi budak tu panik. Dia potong pula kepala anjing tu. Tak pecah pula kan. Jadi dia cantum kepala anjing tu dengan badan bapak dia. Dengan darah ular tu jadi gam. Darah ular pula. Darah lintah tu jadi gam. Hidup pula. Ya ke? Ini cerita lah kan. Cerita lah Jadi bapak dia pun malu sebab muka dah kepala anjing. Kan, jadi dia tak nak balik hutan. Dia tak nak balik kampung. Jadi dia